sejahtera dan selamat datang ke ruang kedamaian. Di mana jua anda berada saat ini, izinkan diri anda menarik nafas yang dalam dan perlahan dan hembus. Lepaskan segala fikiran hari ini, ia tidak lagi penting. Malam ini, kita akan memulakan sebuah pengembaraan yang melangkaui pengalaman biasa, melangkaui batas pemikiran kita, malah melangkaui pemahaman kita tentang masa. Bayangkan sebuah tempat, sebuah dunia, sebuah planet di mana hukum asas alam semesta kita, iaitu anak panah masa, bergerak ke arah yang bertentangan. Bagaimana jika anda tidak menua tetapi semakin muda? Bagaimana jika anda mengingati masa depan tetapi tidak mengetahui masa lalu? Dalam kuliah tidur ini, kita akan meneroka dunia yang penuh paradoks ini bersama-sama. Jangan cuba menganalisis, cukup dengar. Biarkan imej-imej menjelma dalam minda anda, mendodoikan anda dan membawa anda hanyut ke dalam tidur yang nyenyak dan menyegarkan. Adakah anda bersedia untuk mengembara ke tempat di mana penamat hanyalah permulaan? Sebelum kapal angkasa pemikiran kita mencapai destinasi, mari kita berhenti seketika di ruang yang kita kenali. Dalam alam semesta kita, masa mengalir hanya dalam satu hala. Dari masa lalu ke masa hadapan, para saintis menamakannya anak panah masa. Pendorong utama anak panah ini adalah hukum termodinamik kedua, konsep yang dikenali sebagai entropi. Secara ringkasnya, entropi ialah ukuran kekacauan atau ketidaktertiban dalam sebuah sistem, dan hukum ini menyatakan bahawa dalam sistem tertutup seperti alam semesta kita, kekacauan akan sentiasa meningkat. Cawan yang jatuh dari meja akan pecah menjadi serpihan, meningkatkan kekacauan. Ia tidak akan sekali-kali bercantum semula secara spontan. Teh panas akan menjadi sejuk, membebaskan haba ke persekitaran, tetapi teh sejuk tidak akan memanaskan dirinya semula. Gerakan masa yang kita ketahui, dari tertib kepada kacau, dari kelahiran kepada kematian. Tetapi, bagaimana jika kita bayangkan sebuah tempat di mana hukum ini berfungsi sebaliknya, di mana entropi tidak meningkat tetapi berkurangan, di mana cawan yang pecah kembali bercantum di atas meja dan teh yang sejuk kembali menjadi panas. Inilah dunia yang kita tuju, sebuah dunia dengan anak panah masa yang terbalik. Ini bukan sekadar fantasi, ini adalah eksperimen minda yang memaksa kita untuk melihat semula hakikat realiti. Dan kini, kita bersedia untuk membuat lompatan ke dalam realiti yang luar biasa ini. Kapal angkasa kami sedang bergerak perlahan. Di luar tingkap angkasa kelihatan gelap, tetapi kegelapan itu terasa lain. Bintang-bintang tidak sekadar bercahaya. Mereka seolah-olah menyerap kembali sinarnya ke dalam diri, menjadi lebih terang dan membara, bersedia untuk meletus dalam satu kilauan yang menyilaukan. Ini adalah petanda pertama kita telah melintasi sempadan. Kita semakin hampir ke sebuah planet yang akan kita namakan Kronos Inversus. Dari orbit ia kelihatan memukau. Awan tidak hanyut melayang, sebaliknya ia memejal daripada udara tulen, kemudian mencurahkan hujan ke atas menuju langit. Sungai-sungai mengalir bukan ke lautan, tetapi jauh darinya bercabang menjadi ribuan anak sungai dan mendaki ke puncak gunung. Gunung ganang tidak runtuh akibat hakisan. Sebaliknya, ia perlahan-lahan membesar, mengumpulkan debu dan batu menjadi puncak-puncak yang tunggal dan megah. Kami bersiap untuk mendarat dan sistem kapal menunjukkan bahawa atmosfera boleh dihirup. Namun, perasaan mendekati tanah ini sangat aneh. Timbul rasa deja vu bercampur dengan misteri yang menyelubungi.
ia seperti kembali ke tempat yang anda tidak pernah kunjungi, tetapi entah bagaimana anda mengingatinya. Ini adalah diri anda di masa hadapan yang menghantar isyarat, kenangan tentang sesuatu yang belum berlaku kepada anda tetapi telah terjadi kepada mereka. Pintu kunci udara terbuka. Udara berbau ozon dan tanah lembap, tetapi ini bukan bau kerosakan, sebaliknya bau pembentukan. Anda mengambil langkah pertama ke permukaan planet di mana masa mengalir terbalik dan dunia di sekeliling anda mula perlahan-lahan disusun dari masa hadapan kembali ke masa lalu. Langkah pertama ini sebenarnya adalah langkah terakhir anda di planet ini. Anda baru sahaja tiba, tetapi perjalanan anda di sini sedang menuju ke permulaannya. Rasakan tanah lembut dan mudah dibentuk di bawah kaki anda. Ia tidak memadat, sebaliknya ia menjadi lebih gembur dengan setiap langkah masa hadapan anda bersedia untuk menerima kedatangan anda. Inilah dunia di mana jejak kaki muncul di tanah sebelum anda menapak, di mana gema didengari sebelum perkataan diucapkan. Dan anda kini berdiri di ambang dunia ini, di titik ketibaan anda yang bagi penduduk tempatan adalah titik perpisahan anda. Apabila anda melihat sekeliling, anda akan perasan flora di kawasan ini. Pokok-pokok di sini tidak tumbuh daripada biji benih. Sebaliknya, gergasi yang rendang dan gagah itu perlahan-lahan mengecut, dahannya ditarik masuk ke dalam batang, daunnya bertukar menjadi tunas, dan batangnya sendiri menipis sehingga menjadi tunas kecil. Kemudian, tunas itu akan ditarik kembali ke dalam tanah, hanya meninggalkan sebiji benih. Anda terpandang sehelai daun gugur di tanah. Ia tidak mereput. Ia perlahan-lahan bertukar hijau, menyerap semula sari-sari kehidupan dan pada satu ketika ia melayang naik ke atas, melekat semula pada dahan pokok. Seluruh kitaran hidup tumbuhan di sini ialah perjalanan dari kompleks kepada ringkas, dari kematian kepada kelahiran. Bunga-bunga tidak mengembang, sebaliknya ia menguncupkan kelopaknya menjadi kudup, menyembunyikan keindahannya daripada pandangan dunia. Buah pula tidak gugur dari dahan. Sebenarnya ia melayang dari tanah ke dahan, beransur-ansur mengecil dan bertukar menjadi bunga. Pemandangan ini indah, namun pada masa yang sama ia sedikit membimbangkan. Mencabar naluri kita yang paling asas. Kita terbiasa melihat pertumbuhan dan perkembangan sebagai lambang kehidupan, manakala layu pula adalah lambang pengakhiran. Namun, di sini semuanya terbalik. Layu hanyalah persediaan untuk meledakkan warna dan pertumbuhan pula adalah laluan kepada kepupusan. Anda mendekati salah satu pokok itu. Kulitnya terasa hangat dan hidup apabila disentuh. Anda dapat rasa sari-sari mengalir padanya, tetapi ia mengalir ke bawah, ke arah akar, bukannya ke atas menuju daun, menyalurkan tenaga kepada bumi. Pokok ini tidak mengambil, malah ia memberi. Pokok biasa mengumpul karbon dioksida daripada atmosfera untuk mengeluarkan oksigen tulen. Tetapi di sini prosesnya terbalik. Pokok ini menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida yang kemudiannya diserap oleh haiwan. Ekosistem ini adalah kitaran tertutup yang sempurna, tetapi ia beroperasi pada arah yang asing bagi kita. Anda berdiri di bawah teduhan gergasi yang mengering ini dan sedar bahawa ini bukanlah pengakhiran baginya, tetapi sebaliknya adalah fajar. Zaman kegemilangannya, masa mudanya masih belum tiba, iaitu ketika ia menjadi tunas kecil yang rapuh. Ini memaksa kita untuk merenungkan persepsi kita sendiri tentang hidup dan mati. Mungkin pengakhiran kita juga adalah permulaan bagi orang lain. Sekarang,
Mari kita tumpukan perhatian kepada hidupan liar di dunia ini. Di sana kita lihat sekawan haiwan yang sangat anggun, seakan-akan rusa. Tetapi perhatikan, mereka tidak meragut. Mereka memuntahkan kembali rumput yang telah dikunyah. Dan ajaibnya, rumput itu kembali menjadi helai-helai yang utuh di padang. Haiwan di sini tidak makan. Mereka anti makan. Proses pencernaan mereka bergerak secara songsang. Tenaga diperoleh apabila mereka membuang makanan, mensintesis bahan organik yang kompleks daripada bahan yang lebih ringkas. Kitaran hidup mereka juga songsang. Individu tua yang syarat pengalaman akan berbaring di tanah, lalu tubuh mereka terurai menjadi unsur-unsur ringkas. Unsur-unsur ini kemudian kembali berkumpul di dalam tubuh ibu mereka untuk dilahirkan semula, kecil dan penuh tenaga. Bangsa tidak memburu. Mereka menemui bangkai yang sudah mati, lalu menghidupkannya semula di dalam mulut mereka sebelum melepaskannya kembali ke alam liar dalam keadaan sihat dan bertenaga. Hubungan pemangsa-mangsa di sini adalah suatu tindakan penciptaan, bukannya kemusnahan. Inilah dunia di mana bahayanya bukan anda dimakan, tetapi anda diwujudkan. Perhatikan penerbangan seekor burung. Ia terbang mengundur, mengempak sayapnya untuk memperlahankan pergerakan, bukan memecut. Ia tidak membina sarang, tetapi merungkainya satu persatu ranting. Anak-anak burung pula tidak menetas dari telur. Sebaliknya, mereka masuk kembali ke dalam telur sehingga ia menjadi utuh sebelum si ibu menariknya masuk semula ke dalam badannya. Bunyi-bunyian di dunia ini juga luar biasa. Burung tidak menyanyi. Mereka seolah-olah menarik kesunyian ke dalam paruh mereka. Desiran mereka bermula pada kemuncak dan mereda menjadi keheningan total. Pemangsa pula bukanlah ancaman serangan, tetapi tanda bahawa tindakan menghidupkan semula mangsa telah berjaya diselesaikan. Seluruh dunia haiwan ini hidup dalam keharmonian mutlak, namun keharmonian ini berlandaskan prinsip yang berlawanan dengan apa yang kita ketahui. Di sini, kelangsungan hidup bukanlah tentang perjuangan merebut sumber, tetapi proses memberikan kembali sumber tersebut. Kekuatan sejati bukan pada keupayaan mengambil nyawa, tetapi pada keupayaan untuk mengembalikannya. Melihat makhluk-makhluk luar biasa ini, kita mula sedar bahawa kehidupan boleh wujud dalam pelbagai bentuk yang tidak terbayangkan dan hukum-hukumnya tidaklah se-absolute yang selama ini kita sangka. Kita bincangkan tentang kehidupan berakal di Kronos Inversus. Bagaimanakah rupa bentuk sebuah masyarakat di mana masa mengalir secara terbalik? Bayangkan sebuah kota. Bangunan di sana tidak dibina. Sebaliknya, ia dibongkar secara perlahan. Menara pencakar langit yang baru dan berkilauan akan beransur-ansur bertukar menjadi runtuhan. Kemudian, runtuhan ini ditarik balik bata demi bata sehinggalah tapaknya menjadi padang yang kosong. Bagi penduduk dunia ini, runtuhan bukanlah lambang kejatuhan, tetapi petanda kemegahan yang bakal menjelma. Mereka melihat timbunan puing dan membayangkan ia sebagai sebuah istana indah pada masa hadapan. Seni bina mereka adalah seni bina kerosakan yang boleh diramalkan. Penduduk dunia ini, kita gelar mereka krononaut, dilahirkan dari bumi. Di akhir perjalanan mereka, seorang manusia tua yang bijaksana akan berbaring di dalam kubur dan tubuhnya perlahan-lahan berkumpul semula di dalam rahim ibu. Kelahiran bagi mereka adalah detik paling tragis kerana ia adalah perpisahan dengan dunia, manakala kematian pula adalah detik paling bahagia. Ini kerana kematian ialah saat mereka memperoleh segala pengalaman dan ilmu
pengetahuan yang lengkap yang kemudiannya akan hilang secara beransur-ansur sepanjang kehidupan terbalik mereka. Mereka dilahirkan sebagai warga emas yang memiliki segala kebijaksanaan dunia. Namun, dengan setiap hari yang berlalu, mereka semakin muda dan semakin bodoh, melupakan semua yang pernah mereka ketahui. Pendidikan mereka adalah proses penyahbelajaran, unlearning. Kanak datang ke sekolah untuk melupakan teorem yang rumit dan mempelajari kebenaran yang ringkas. Matlamat mereka bukan untuk mengumpul ilmu, tetapi untuk membuangnya, agar menjelang saat kematian mereka semasa bayi, mereka mencapai tahap ketidaktahuan yang murni dan tidak bersalah. Bahasa mereka juga berfungsi secara terbalik. Mereka memulakan ayat dari penghujung. Untuk memahami mereka, anda perlu menunggu ayat itu berakhir dan memutarkannya secara songsang dalam fikiran anda. Baik-baik sahaja kamu akan. Itulah yang mereka katakan, dan bagi mereka ini kedengaran sangat semula jadi. Anda berjalan di jalan kota ini dan melihat bagaimana orang bergerak ke belakang. Mereka tidak perlu melihat ke mana mereka pergi kerana mereka mengingati ke mana mereka akan tiba. Mari kita selami psikologi mereka yang hidup songsang dalam masa. Bagaimana mereka melihat dunia ini setelah memiliki ingatan tentang masa depan, tetapi tidak tahu sedikit pun tentang masa lalu mereka. Bagi mereka, tiada istilah kejutan atau ketidakdugaan. Setiap hari mereka telah ditentukan oleh ingatan mereka. Mereka tahu siapa yang akan ditemui, apa yang akan dibincangkan, malah apa yang akan dirasakan. Hidup mereka bukanlah rentetan penemuan, tetapi rentetan kehilangan yang telah diramalkan. Mereka tahu bila mereka akan bertemu cinta mereka, tetapi mereka juga tahu tarikh dan masa yang tepat apabila mereka akan berhenti mencintai dan bertemu buat kali pertama sebagai orang asing. Bayangkan sebuah perhubungan dalam dunia sedemikian. Ia bermula dengan kepahitan perpisahan. Dua insan yang pernah bersama bertemu untuk mengucapkan selamat tinggal buat selama-lamanya. Kemudian, seiring dengan waktu mereka menjadi lebih muda, perhubungan mereka menjadi semakin intim dan akrab. Mereka melalui kematangan, kegairahan dan rasa cinta, sehinggalah mereka tiba pada temu janji pertama mereka yang paling mengujakan. Selepas itu, mereka hanya bertemu di jalanan sebagai dua orang yang tidak dikenali dan berlalu pergi. Cinta mereka adalah perjalanan dari pengakhiran yang pahit menuju permulaan yang bahagia, yang pada masa yang sama juga merupakan pengakhiran kenalan mereka. Bagaimana pula dengan jenayah dan hukuman? Sistem keadilan di sini berfungsi secara pencegahan. Seseorang dipenjarakan bukan kerana apa yang telah dilakukan, tetapi kerana apa yang bakal dilakukannya. Mereka dibebaskan pada saat mereka melakukan jenayah tersebut kerana tempoh tahanan mereka sudah pun tamat. Ini adalah logik. Hukuman mesti mendahului salah laku untuk melakukannya. Tetapi ironinya, ia tidak menghalang, sebaliknya hanya menjamin bahawa perbuatan itu akan berlaku. Seluruh hidup mereka diselubungi fatalisme atau ketentuan takdir. Mereka tidak memiliki kebebasan memilih seperti yang kita fahami, kerana masa depan telah pun berlaku dan terukir dalam ingatan mereka. Mereka tidak boleh mengubah tindakan mereka, kerana ini akan melanggar hukum sebab akibat yang dalam dunia mereka berfungsi secara terbalik. Mereka adalah pelakon dalam sebuah pementasan yang telah mereka tonton, tetapi terpaksa melakonkan watak mereka sehingga permulaan cerita
Kita lihat ekonomi dan teknologi dalam dunia yang masanya berjalan secara terbalik. Di sini, pengeluaran adalah proses peleraian. Kilang-kilang tidak menghasilkan barangan baharu. Sebaliknya, mereka menerima barang-barang terpakai yang rosak daripada pengguna dan mengurai semula barangan tersebut sehingga kembali menjadi bahan mentah. Pekerja di talian pemasangan, assembly line, tidak memasang kereta tetapi membongkarnya dengan teliti secebis demi secebis sehingga hasilnya hanyalah timbunan logam, plastik dan getah. Kekayaan di sini diukur bukan melalui apa yang anda kumpulkan tetapi melalui apa yang anda sudah lepaskan. Orang yang paling kaya adalah mereka yang tinggal di rumah kosong kerana mereka telah menjual balik semua perabot dan peralatan mereka. Wang mengalir ke arah yang bertentangan. Apabila anda membeli sesuatu, anda menyerahkan barangan tersebut dan menerima wang daripadanya. Dompet anda tidak kosong, malah ia terisi. Oleh itu, matlamat setiap individu bukanlah untuk mencari wang, tetapi untuk membelanjakan sebanyak yang mungkin. Kerja adalah tempat anda datang untuk menyerahkan wang dan melaksanakan tugas yang akan mengurangkan susunan atau ketertiban. Sebagai contoh, seorang ahli bomba tidak memadamkan api, malah menyalakannya. Dia tiba di rumah yang telah terbakar dan menggunakan peralatan khas, dia memulihkannya daripada abu, mengembalikan api ke punca ia bermula. Bagi mereka, dia adalah wira, seorang pencipta. Bagaimana pula dengan teknologi? Komputer di sini tidak mengira tetapi anti mengira. Anda memasukkan jawapan dan perisian tersebut mencari data asal dan soalannya untuk anda. Internet bukanlah rangkaian untuk mendapatkan maklumat, tetapi untuk melupakannya. Anda melayari laman web dan maklumat itu akan dipadamkan daripada fikiran anda dan juga daripada pelayan server. Bagi mereka, kemajuan adalah kemunduran. Teknologi terbaharu adalah yang paling primitif. Tamadun mereka bergerak daripada kapal angkasa yang canggih dan kecerdasan buatan kepada enjin steam dan kemudian kepada peralatan batu. Zaman keemasan mereka terletak di masa hadapan yang jauh yang bagi kita adalah masa lampau purba mereka. Inilah dunia di mana inovasi adalah penyederhanaan dan pembangunan adalah kembali kepada asal. Dan dalam semua ini terdapat logik tersendiri walaupun ia kelihatan aneh. Budaya di Chronos Inversus. Itu adalah topik yang sangat unik dan mempesona. Bayangkan seorang pelukis. Dia tidak bermula dengan kanvas kosong untuk meletakkan cat. Sebaliknya, dia bermula dengan sebuah karya agung yang sudah siap. Tugasnya adalah selapis demi selapis memadamkan cat itu dengan teliti dari kanvas sehingga ia menjadi benar-benar kosong. Tindakan mencipta di sini adalah tindakan menghapus. Pelukis terhebat dianggap sebagai mereka yang meninggalkan kanvas yang paling bersih. Pengukir pula bermula dengan patung yang sempurna. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dia menambah marmar kepadanya sehingga ia bertukar menjadi gumpalan batu yang tidak berbentuk. Matlamat mereka adalah menyembunyikan bentuk, bukan menonjolkannya kepada dunia. Para pemuzik memainkan simfoni mereka secara terbalik. Konsert bermula dengan tepukan gemuruh dalam kesunyian mutlak. Kemudian orkestra mula memainkan lagu terakhir, bergerak dari kod yang lantang dan penuh kemenangan kepada bunyi yang perlahan dan lembut. Muzik tidak berkembang. Ia sebaliknya menyusut sehingga ia pudar menjadi satu-satunya not sebelum dewan menjadi sunyi semula dan penonton bersurai. Penulis tidak menulis buku,
mereka memadamkannya. Mereka mengambil jilid yang lengkap dan helaian demi helaian, perkataan demi perkataan, memadamkan teks sehingga hanya tinggal setimbun kertas kosong. Bagi mereka, novel terhebat adalah novel yang di masa hadapan tidak akan mengandungi satu perkataan pun. Sains sejarah di sini pula meramalkan masa lalu. Ahli sejarah mengkaji masa hadapan untuk memahami peristiwa apakah yang membawa kepada apa yang sudah mereka ingat. Arsip mereka dipenuhi dengan dokumen yang belum lagi ditulis. Mereka tahu bagaimana sesuatu peperangan akan berakhir sebelum ia bermula. Mereka tidak tahu mengapa ia bermula. Tugas mereka adalah untuk mencari punca ini dalam masa lalu yang bagi mereka adalah kabur dan tidak diketahui. Seluruh budaya mereka adalah cerminan bagaimana mereka melihat masa. Ia tidak berusaha untuk mencipta yang baru, tetapi untuk kembali kepada yang asal dan murni. Ia bukan tentang ekspresi diri, tetapi tentang pelenyapan diri. Ini adalah budaya yang menghargai keheningan lebih daripada muzik dan kekosongan lebih daripada bentuk. Kita bercakap tentang kelahiran dan kematian, atau seperti yang dipanggil oleh krononaut, tentang ketibaan dan perpisahan. Bagi mereka, perpisahan adalah saat yang paling penting dan menggembirakan dalam hidup. Apabila seseorang mencapai kemuncak keremajaan, kira-kira 100 tahun mengikut kiraan kita, dia akan merasai keinginan yang tidak tertahan untuk kembali ke pangkal. Dia akan menuju ke tempat istimewa yang boleh kita panggil kubur, atau lebih tepatnya tanah kelahiran semula. Di sana dia akan berbaring di dalam tanah, tubuhnya tidak akan reput. Sebaliknya, ia akan mula memadat, mengecil dan terkumpul menjadi satu sel tunggal yang kemudiannya secara mistik akan berada dalam tubuh ibu masa depannya. Proses ini diselubungi oleh ritual dan perayaan. Sanak saudara akan berkumpul untuk mengucapkan tahniah kepada si mati atas kelahiran semulanya yang bakal berlaku. Mereka menyanyikan lagu-lagu gembira dan mengingati masa depannya. Kematian di sini bukanlah tragedi, tetapi satu kejayaan. Ia adalah saat apabila seseorang akhirnya membebaskan diri daripada beban jasad fizikal dan beralih ke keadaan potensi murni. Ketibaan atau kelahiran adalah peristiwa yang menyedihkan. Ia berlaku pada usia yang sangat tua. Seseorang dilahirkan ke dunia ini sudah pun berkedut 1000, berambut putih dan memiliki semua kenangan tentang masa hadapan yang perlu dia lupakan. Dia tahu semua kesedihan dan kegembiraan yang perlu dia lupakan. Kata-kata pertamanya bukanlah celoteh bayi, tetapi kata-kata hikmah yang bijaksana. Namun, jasadnya lemah dan tidak berdaya. Keluarga menyambut orang tua yang baru lahir ini dengan kesedihan yang hening. Mereka tahu dia akan melalui perjalanan yang panjang dan sukar menuruni tangga kehidupan. Dia perlu kehilangan rakan dan orang tersayang apabila mereka pula dilahirkan. Dia juga perlu melupakan buku dan muzik kegemarannya. Dia terpaksa menjadi semakin lemah dari segi intelektual, sehinggalah dia mencapai keadaan bayi yang riang namun jahil, bersedia untuk perpisahan terakhirnya dengan dunia. Pembalikan konsep paling asas bagi kita ini telah mewujudkan sistem nilai yang sama sekali berbeza. Mereka tidak takut akan kematian, mereka menantinya. Dan mereka tidak bergembira dengan kelahiran. Sebaliknya, mereka bersimpati dengan yang baru lahir. Mari kita teliti konsep maklumat dan ilmu pengetahuan dalam dunia yang terbalik ini. Oleh kerana krononaut mengingati masa depan, bagi mereka, konsep penemuan tidak wujud.
Semua yang sepatutnya dicipta telah pun wujud di masa hadapan mereka dan mereka mengingatinya. Sains mereka tidak mencari perkara baharu tetapi lebih kepada menguruskan katalog dan mensistemkan apa yang sedia maklum. Saintis di sini lebih berfungsi sebagai arkibaris, bukan penyelidik. Mereka tidak melakukan uji kaji untuk mengetahui hasilnya. Sebaliknya, mereka sudah tahu hasilnya terlebih dahulu dan melakukan uji kaji hanya untuk melihat bagaimana proses itu berlaku. Bayangkan sebuah perpustakaan di Chronos Inversus. Buku di dalamnya tidak ditulis tetapi dibatalkan penulisannya. Buku baharu muncul di rak dalam keadaan sudah siap tanpa diketahui siapa penulisnya atau bila ia ditulis. Tugas pustakawan bukan untuk menyimpannya, tetapi untuk memastikan buku-buku itu dipadamkan tepat pada masanya. Ilmu pengetahuan di sini bukan rahmat tetapi beban. Semakin banyak anda tahu, semakin banyak yang perlu anda lupakan. Sistem pendidikan mereka diasaskan atas prinsip penyongsangan. Mereka yang masuk universiti adalah golongan genius dan setelah tamat, mereka menjadi pakar yang berilmu. Di college, mereka melupakan kepakaran yang sempit dan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Di sekolah pula, mereka kehilangan pengetahuan itu, hanya mempelajari asas-asas, dan di tadika, barulah mereka mencapai kebodohan yang membahagiakan. Perkembangan intelektual mereka adalah perjalanan dari serba tahu menuju kemurnian. Berita di dunia mereka melaporkan tentang masa lalu. Jurucakap di TV akan berkata, semalam satu peristiwa telah berlaku yang mengakibatkan apa yang kita semua ingati hari ini. Bagi mereka, masa lalu adalah misteri yang perlu diselesaikan untuk memahami punca kepada kesan yang sedia maklum. Mereka ibarat detektif yang tahu siapa pembunuhnya, tetapi tidak tahu motif atau keadaan jenayah itu. Ini mewujudkan keadaan mental yang aneh. Mereka hidup dalam dunia dengan kebolehramalan mutlak, namun dinafikan pemahaman tentang punca-punca asas. Mereka tahu apa tetapi tidak tahu mengapa. Kebijaksanaan mereka adalah kebijaksanaan seorang fatalis yang menerima nasibnya tetapi tidak memahami asal-usul takdir itu. Dan mungkin inilah tragedi utama mereka. Mengetahui segala-galanya tetapi tidak memahami apa-apa. Mari kita renungkan undang-undang dan etika masyarakat pengembara masa. Seperti yang kita bincangkan, hukuman mendahului jenayah. Tetapi, bagaimana ini mempengaruhi pilihan moral jika seseorang tahu dia akan melakukan kesalahan di masa hadapan dan telah pun menjalani hukuman untuknya? Adakah dia mempunyai sebarang insentif untuk mengelakkannya? Tidak. Sebaliknya, dia diwajibkan untuk melakukannya demi melengkapkan rantaian sebab dan akibat. Dalam dunia mereka, konsep dosa atau rasa bersalah tidak wujud. Yang ada hanyalah ketentuan atau kemestian. Seseorang tidak bertanggungjawab atas tindakan masa depannya kerana dia tidak dapat mengubahnya. Dia hanya mengikut skrip yang telah ditulis dalam ingatannya. Etika mereka tidak berasaskan kebebasan memilih, tetapi berasaskan estetika pelaksanaan. Seseorang dianggap baik bukan kerana dia berbuat baik, tetapi kerana dia mengikuti takdirnya yang telah tersurat dengan cara yang paling tepat dan elegan, sama ada takdir itu sebagai wira atau penjahat. Hakim di sini tidak menjatuhkan hukuman, sebaliknya mereka membatalkannya. Prosesnya begini, orang yang disabitkan kesalahan dibebaskan dari penjara, melakukan jenayah itu kemudian hadir ke mahkamah di mana hakim membacakan keputusan pembebasan kerana hukumannya telah pun selesai
dijalani. Polis tidak menyiasat jenayah, mereka mencegahnya dengan menahan orang beberapa tahun sebelum mereka melakukan sebarang kesalahan. Namun, penahanan ini tidak mengubah masa depan, ia hanya mengesahkannya. Bagaimana pula dengan amal kebaikan? Di sini, amal jariah adalah tindakan mengambil semula. Anda datang kepada orang miskin dan anda mengambil wang atau makanan daripadanya yang sebelum ini dia terima daripada anda di masa hadapan. Apabila anda membantu seseorang, anda sebenarnya sedang mencipta masalah masa depan untuknya. Masalah yang akhirnya anda sendiri perlu selesaikannya. Seluruh sistem sosial mereka adalah tarian takdir yang rumit, di mana setiap langkah diketahui terlebih dahulu. Tiada tempat untuk spontan belas kasihan atau penebusan dosa dalam pemahaman kita. Yang ada hanyalah kepatuhan tanpa cela kepada aliran masa yang membawa semua orang dari penghujung kembali ke permulaan. Sekarang, mari kita bayangkan kehidupan harian seorang krononaut biasa. Pagi bermula apabila dia terjaga dari tidur dalam keadaan segar dan bertenaga. Dia tidak bersarapan. Sebaliknya, dia mengeluarkan semula makanan dari mulutnya yang kemudiannya tersusun rapi di atas pinggan. Proses ini memberikannya tenaga untuk menjalani hari yang bakal dihadapi. Seterusnya, dia pergi bekerja. Selama 8 jam, dia terlibat dalam aktiviti yang dipanggil pemusnahan. Contohnya, merobohkan bangunan yang dibina semalam dan dia pula yang membayar gaji kepada majikannya untuk kerja ini. Selepas bekerja, dia pulang ke rumah yang semakin hari semakin kotor dan berselerak kerana proses mengemas bagi mereka adalah menyelerakkan sampah. Pada waktu malam, dia berjumpa rakan-rakannya. Perbualan mereka dimulakan dengan ucapan selamat tinggal diikuti dengan perbincangan tentang kejadian yang akan berlaku esok kerana mereka sudah pun mengingatinya. Mereka tertawa mendengar jenaka yang belum diceritakan dan berdebat mengenai filem yang belum ditonton. Kemudian, mereka berpisah untuk bertemu buat kali pertama pada keesokan harinya. Sebelum tidur, krononaut ini tidak membaca buku. Sebaliknya, dia menghapus bacaan itu, memadamkan beberapa helai muka surat dari ingatannya. Dia berbaring di katil dan badannya secara beransur-ansur mengumpul keletihan supaya dia dapat bangun pada waktu pagi dalam keadaan segar. Mimpi-mimpinya bukanlah imej dari masa lalu, tetapi kenangan jelas tentang masa depan. Dia bermimpi tentang apa yang akan berlaku esok, lusa mahupun setahun akan datang. Tidur baginya bukan rehat dari realiti, tetapi adalah raptai bagi masa hadapan. Seluruh rutin ini mungkin kelihatan tidak masuk akal dan sia-sia bagi kita. Tetapi bagi mereka, ia penuh makna. Mereka menemui keindahan dalam kebolehramalan, ketenangan dalam ketentuan yang tidak terelakkan, dan kegembiraan dalam mengikuti takdir yang telah ditetapkan. Hidup mereka bebas daripada kebimbangan terhadap masa depan kerana masa depan sudah mereka ketahui. Namun, ia dipenuhi kesedihan tentang masa lalu kerana masa lalu bagi mereka adalah misteri yang abadi. Bagaimana agaknya pandangan penghuni Kronos Inversus terhadap masa lalu, masa kini dan masa depan? Bagi kita, masa depan penuh dengan potensi dan pilihan, manakala masa lalu adalah realiti yang sudah termaktub. Namun, bagi mereka, konsep ini terbalik sepenuhnya. Masa depan bagi mereka adalah sesuatu yang sudah berlaku dan telah tersimpan kukuh dalam ingatan. Ia tegar, tidak berubah seumpama seketul granit. Mereka boleh mengingat masa depan mereka sama seperti kita mengingat kembali masa lampau kita. Seorang krononaut mungkin berkata, "Aku ingat 10 tahun dari sekarang
aku akan patah kaki. Kenyataan ini adalah fakta yang sama kukuhnya bagi mereka, seperti mana kita mengingati majlis graduasi sekolah. Masa kini pula hanyalah titik singkat yang berlaku sekelip mata, di mana kenangan masa depan bertukar menjadi realiti. Inilah saat takdir yang telah ditetapkan menjadi kenyataan. Mereka menjalani masa kini seolah-olah menonton filem yang sudah diketahui pengakhirannya. Tiada ketegangan, tiada misteri, hanya ada proses memerhatikan segala-galanya berjalan mengikut aturan. Sebaliknya, masa lalu bagi mereka adalah terra incognita, wilayah yang belum diterokai. Mereka tidak tahu apa yang berlaku sebelum detik sekarang mereka. Mereka hanya mampu membina hipotesis berdasarkan kesan-kesan yang dilihat di sekeliling mereka. Contohnya, apabila melihat runtuhan, mereka tahu bahawa pada masa depan, sebuah istana yang indah akan berdiri di situ. Tetapi, mereka tidak tahu siapa yang membinanya atau mengapa. Bagi mereka, masa lalu adalah medan spekulasi, mitos dan legenda. Sejarah mereka bukanlah kronologi fakta, tetapi koleksi penyiasatan detektif. Inversi perspektif masa ini mengubah pandangan dunia mereka secara radikal. Mereka tidak membuat sebarang perancangan untuk masa depan kerana segala perancangan sudah pun dibuat untuk mereka. Sebaliknya, mereka cuba menyelesaikan misteri masa lalu. Mereka tidak mengejar kemajuan kerana mereka tahu bahawa kemunduran sedang menanti mereka. Tugas falsafah utama mereka bukanlah untuk mengubah dunia, tetapi untuk memahami mengapa ia menjadi seperti yang mereka ingat pada masa depan. Mari kita teliti bahasa dan komunikasi di planet yang menakjubkan ini. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, mereka berkomunikasi menggunakan struktur ayat yang terbalik, iaitu dari hujung ke pangkal. Namun, itu hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan cerita. Komunikasi mereka sama sekali tiada elemen kejutan. Apabila dua makhluk ini memulakan perbualan, kedua-duanya sudah pun mengetahui setiap patah perkataan yang akan diucapkan. Bagi mereka, dialog bukanlah proses berkongsi maklumat baharu, tetapi sekadar pengesahan ritual terhadap apa yang sudah sedia termaklum. Bayangkan anda bertemu rakan dan perbualan itu bermula dengan selamat tinggal, senang dapat bersembang tadi. Bukannya, hai, apa khabar? Selepas itu, anda secara berurutan melupakan semua topik yang telah dibincangkan sehinggalah anda sampai ke titik di mana rakan anda mengajukan soalan yang telah anda jawab sebelumnya. Bagi mereka, tindakan bercakap itu sendiri adalah proses mewujudkan keheningan. Gelombang bunyi tidak bergerak keluar dari mulut penutur. Sebaliknya, ia berkumpul ke arah mulut mereka dari ruang sekeliling. Apabila makhluk ini bersuara, mereka menyerap bunyi, bukannya menghasilkannya. Sistem penulisan juga diterbalikkan. Mereka menulis dari kanan ke kiri. Huruf-huruf sudah sedia terukir di atas kertas, manakala pen yang digunakan berfungsi seperti pemadam. Proses menulis bagi mereka adalah mengubah helaian yang penuh dengan teks menjadi helaian kosong. Sebaliknya, membaca pula adalah melihat bagaimana huruf-huruf itu muncul dengan sendirinya pada helaian yang asalnya bersih. Oleh sebab itu, mereka tiada konsep hak pengarang atau hak cipta. Sebuah buku tidak dicipta oleh penulis, tetapi hanya muncul atau terzahir dari masa hadapan. Justeru, semua karya dianggap sebagai domain awam. Penipuan pula adalah mustahil dalam masyarakat mereka. Bagaimana anda boleh berbohong tentang masa depan jika rakan anda mengingatinya sama jelasnya seperti anda?
Sebarang cubaan menipu akan terbongkar serta-merta. Kerana itu, komunikasi mereka amat jujur dan berterus terang. Tetapi kejujuran mutlak ini tidak mempunyai kehangatan. Tiada ruang untuk memberi pujian, kerana pujian itu sudah pun diketahui. Tiada ruang untuk memberi kata-kata semangat, kerana hasilnya sudah ditetapkan. Bahasa mereka hanyalah alat yang tepat, namun dingin, berfungsi untuk merekodkan segala yang tidak dapat dielakkan. Kita bincangkan hukum fizik yang akan mengawal dunia sebegini. Pada dasarnya, semuanya berkisar tentang entropi terbalik. Jika di alam semesta kita, kekacauan hanya meningkat mengikut masa, di Kronos inversus pula, sebaliknya berlaku. Setiap sistem akan cenderung kepada keteraturan. Bayangkan barang-barang yang berselerak di lantai akan melompat dan menyusun diri di atas rak. Cecair yang bercampur akan terpisah semula mengikut komposisi. Haba tidak akan tersebar, sebaliknya akan tertumpu. Jika anda tinggalkan segelas air pada suhu bilik, separuh daripadanya secara beransur-ansur akan menjadi panas, manakala separuh lagi akan bertukar menjadi ais. Hukum termodinamik. Kedua, berfungsi dengan tanda songsang di sini. Bagaimana pula dengan hukum lain? Graviti mungkin berfungsi sama, menarik objek antara satu sama lain, tetapi akibatnya berbeza. Sebagai contoh, bintang di sini tidak memampat akibat graviti untuk menyala. Sebaliknya, ia memuntahkan materinya, mengembang sehingga bertukar menjadi awan gas yang sejuk. Planet tidak terbentuk daripada debu kosmik. Sebaliknya, ia berpecah menjadi debu. Elektromagnetisme juga pasti disongsangkan. Cahaya tidak dipancarkan dari sumber. Sebaliknya, ia diserap. Mentol lampu tidak akan bersinar tetapi akan menyerap cahaya dari bilik, menjadikannya gelap. Gelombang radio tidak menghantar isyarat tetapi menerimanya dari masa depan. Mungkin seluruh alam semesta mereka tidak mengembang selepas letupan besar, Big Bang. Sebaliknya ia sedang mengecut bersedia untuk runtuhan besar, Big Crunch. Setiap atom, setiap zarah di dunia, mereka bergerak mengikut trajektori yang songsang daripada kita. Ini adalah dunia cermin, dunia antitesis, di mana semua sebab dan akibat telah bertukar tempat. Ada di dalamnya bermakna sentiasa merasakan percanggahan asas dengan sifat semula, jadi diri kita sendiri yang telah terbiasa dengan aliran masa yang tidak dapat diubah ke hadapan. Mari kita selami dunia mimpi dan alam bawah sedar para krononaut. Jika kehidupan sedar mereka adalah kepatuhan yang ketat terhadap masa depan yang sudah mereka ketahui, apa pula yang berlaku ketika mereka tidur? Kita mungkin beranggapan bahawa mimpi mereka hanyalah ulang kaji untuk hari esok. Namun, mungkin hakikatnya jauh lebih rumit. Barangkali dalam tidur, itulah fikiran mereka menemui celah untuk meloloskan diri daripada penjara takdir yang telah ditetapkan. Mungkin dalam mimpi mereka bukan melihat masa depan, tetapi masa lalu. Bukan apa yang bakal berlaku, tetapi apa yang telah terjadi. Bagi mereka, tidur adalah satu-satunya cara untuk mengintip di sebalik tabir misteri yang menyembunyikan asal-usul mereka. Dalam mimpi, mereka melihat bagaimana bandar-bandar mereka dibina, bagaimana buku-buku mereka ditulis, dan bagaimana nenek moyang mereka menemui penemuan hebat. Mimpi-mimpi ini kabur, berpecah-pecah, sama seperti mimpi kita tentang masa lalu. Mereka cuba mentafsir, menganalisis dan menyusunnya menjadi gambaran menyeluruh tentang asal-usul keturunan mereka. Di dunia mereka, ahli psikoanalisis tidak menganalisis trauma zaman kanak-kanak kerana zaman kanak-kanak mereka masih di hadapan, tetapi menumpukan perhatian
kepada tafsiran mimpi tentang masa lalu. Mereka cuba membantu pesakit memahami dari mana dia datang. Mimpi ngeri bagi mereka bukanlah ketakutan akan masa depan, tetapi kengerian terhadap ketidakpastian masa lalu. Mimpi yang paling menakutkan adalah apabila mereka melihat saat penciptaan dunia mereka, memahami punca utama kenapa masa mereka mengalir songsang. Kerana pengetahuan ini mampu memusnahkan dunia mereka yang selesa dan boleh diramal. Alam bawah sedar menjadi gudang bagi pengetahuan terlarang mengenai kehendak bebas, tentang kemampuan membuat pilihan, tentang dunia di mana masa mengalir ke hadapan. Mungkin apabila bangun, sebahagian daripada mereka merasai seruan kebebasan ini buat seketika kerinduan terhadap masa depan yang belum diketahui. Tetapi kemudian, ingatan tentang apa yang akan berlaku kembali menguasai diri dan mereka kembali kepada kehidupan mereka yang biasa dan telah ditetapkan. Tidur adalah pemberontakan kecil dan rahsia mereka menentang masa. Apakah peranan perang dan konflik dalam masyarakat sedemikian? Peperangan di Kronos Inversus adalah fenomena yang sangat ganjil. Ia bermula dengan penandatanganan perjanjian damai. Dua negara yang sedang aman tiba-tiba membuat keputusan bahawa mereka akan menjadi musuh di masa hadapan, lalu mereka menandatangani dokumen yang mengakhiri perang masa depan mereka itu. Selepas itu, bermulalah proses deeskalasi. Kota-kota yang musnah perlahan-lahan pulih dan membina semula diri mereka daripada runtuhan. Askar tidak gugur di medan perang, sebaliknya mereka bangkit daripada kematian. Mereka yang cedera pulih, manakala peluru keluar dari tubuh mereka dan kembali ke laras senapang. Perang bukan lagi kekacauan dan keganasan, tetapi satu proses yang teratur, di mana segala-galanya bergerak dalam urutan terbalik. Para jeneral memberikan arahan untuk membatalkan serangan sebelumnya. Tentera berundur dari posisi yang telah mereka takluki. Peperangan berakhir dengan tembakan pertama dan selepas itu, kedua-dua pasukan kembali ke posisi asal mereka dalam keadaan tersusun. Dan permusuhan pun kembali menguasai negara-negara tersebut. Permusuhan itulah yang menjadi punca kepada perang masa depan mereka. Motivasi untuk berperang di sini juga berbeza. Mereka berperang bukan kerana sumber atau ideologi. Mereka berperang kerana mereka ingat bahawa mereka pernah berperang. Ia adalah kewajipan mereka kepada masa untuk melaksanakan apa yang sudah ditakdirkan. Propaganda tidak menyeru kepada kebencian terhadap musuh, tetapi sebaliknya mengingatkan tentang betapa tidak dapat dielakkannya konflik itu. Patriotisme di sini adalah kesediaan untuk mati demi bangkit semula di medan perang pada masa hadapan. Senjata di sini dicipta untuk kemusnahan. Tidak menghasilkan kereta kebal, sebaliknya menghasilkan longgokan besi buruk yang kemudiannya di medan perang akan dipasang menjadi jentera perang. Semua ini menjadikan peperangan satu ritual yang tragis tetapi tidak dapat dielakkan, di mana tiada pemenang mahupun yang kalah. Yang ada hanyalah peserta yang melakonkan peranan mereka dalam sebuah drama yang jalan ceritanya sudah diketahui. Kita selami agama dan kepercayaan spiritual para krononaut ini. Jika masa depan sudah diketahui, tetapi masa lalu pula adalah misteri yang diselubungi rahsia. Apakah asas pegangan mereka? Dewa-dewa yang mereka sembah bukanlah pencipta, tetapi pemusnah alam semesta. Mereka percaya bahawa di masa lalu yang sangat kabur, terdapat makhluk agung atau sekumpulan entiti yang membentuk alam ini. Kini, misi dewa-dewa
mereka adalah untuk membongkar kembali alam semesta ini secara perlahan dan tersusun, mengembalikannya kepada keadaan kekosongan yang murni. Nabi atau pendeta mereka bukanlah peramal masa depan, kerana semua orang sudah tahu apa yang akan berlaku. Sebaliknya, mereka adalah individu yang cuba mengingati masa lalu. Mereka adalah ahli sejarah mistik yang menggunakan meditasi dan ritual untuk menembusi tabir masa, mencari petunjuk tentang tindakan penciptaan yang asal. Kitab suci mereka adalah naskah yang masih kosong. Mereka yakin bahawa di masa hadapan, pada halaman-halaman yang bersih itu, wahyu mengenai asal-usul mereka akan terungkap dengan sendirinya. Solat atau doa mereka pula bukanlah permintaan untuk masa depan, tetapi ungkapan syukur atas masa lalu yang mereka sendiri tidak kenali. Mereka berterima kasih kepada Dewa kerana pernah menciptakan dunia ini yang kini bergerak dengan indah dan teratur kembali menuju permulaannya. Konsep syurga dan neraka mereka juga terbalik. Syurga bagi mereka bukanlah kehidupan abadi selepas mati, tetapi keadaan ketiadaan mutlak sebelum kelahiran. Ia adalah kepulangan kepada sumber, penyatuan dengan yang mutlak. Manakala neraka pula adalah kehidupan itu sendiri. Ia adalah beban pengetahuan masa depan, kitaran kehilangan dan kelalaian yang tiada penghujungnya. Oleh itu, matlamat spiritual utama mereka bukanlah untuk menyelamatkan jiwa, tetapi untuk membebaskan diri daripadanya. Mereka perlu menamatkan perjalanan hidup ini dengan bermaruah, dari seorang tua yang bijaksana kembali menjadi bayi yang tidak berdosa dan menerima selamat tinggal itu, yakni kelahiran semula ke dalam ketiadaan, dengan hati yang gembira. Agama mereka adalah agama fatalisme mutlak dan penerimaan takdir, di mana kebajikan tertinggi adalah tidak melawan nasib tetapi mengikutinya dengan penuh kesyukuran. Cuba kita bayangkan tentang perubatan dan kesihatan di sebuah planet di mana masa bergerak secara songsang terbalik. Di sana, penyakit bukan berkembang tetapi berundur atau menyusut. Seseorang itu tidak sakit tetapi sembuh. Proses ini bermula apabila seseorang yang sihat walafiat tiba-tiba mula mengambil ubat-ubatan. Kemudian, simptom penyakit mula muncul, yang mana ia akan beransur-ansur hilang, sehingga pesakit kembali ke saat dia mula-mula dijangkiti atau mengalami kecederaan. Doktor di sini bukanlah penyembuh, tetapi orang yang menyakitkan. Tugas mereka bukan mendiagnosis dan memberi perawatan. Sebaliknya, dengan pesakit yang sihat, mereka mesti menentukan penyakit apa yang akan disembuhkan oleh pesakit itu pada masa hadapan. Mereka akan menetapkan pengambilan ubat secara pencegahan yang akhirnya akan membawa kepada kemunculan simptom. Pakar bedah tidak melakukan pembedahan tetapi menjahit semula luka. Pesakit datang dengan parut yang telah sembuh. Pakar bedah membuat hirisan dan kemudian luka pada badan pesakit akan menutup sendiri, menolak keluar peluru atau serpihan yang ada. Proses penuaan, seperti yang kita faham, adalah proses peremajaan. Namun, ia juga disertakan dengan penyakitnya sendiri. Sebagai contoh, demensia tua di sini adalah kejeniusan bayi. Seseorang dilahirkan dengan segala ilmu pengetahuan, tetapi apabila dia meremajakan, otaknya merosot dan dia kehilangan memori serta kebolehan kognitif. Gangguan mental turut wujud. Kemurungan bukanlah kesedihan tanpa sebab tentang masa lalu, tetapi kegembiraan tanpa sebab mengenai masa hadapan, yang mana semua orang tahu penuh dengan kehilangan. Gangguan keresahan, anxiety pula, bukan ketakutan terhadap masa depan yang tidak
diketahui, tetapi kegerunan panik terhadap masa lalu yang tidak diketahui. Thus, keseluruhan sistem penjagaan kesihatan tidak bertujuan untuk menyokong kehidupan, tetapi untuk melengkapkan pengakhirannya, atau lebih tepat, permulaannya secara teratur. Matlamat perubatan bukanlah untuk memanjangkan hayat, tetapi untuk membantu seseorang melalui perjalanan peremajaan mereka dengan selancar yang mungkin supaya mereka dapat menghadap bayi mereka dengan bermaruah dan kemudian kembali kepada ketiadaan. Bagaimana Chronout memandang kami, pengembara dari dunia dengan aliran masa yang lurus? Bagi mereka, kami adalah anomali, sebuah paradoks. Kami bergerak pada arah yang salah. Apabila kami bercakap, mereka mendengar pertuturan kami secara terbalik, menjadikannya tidak bermakna bagi mereka. Apabila kami berjalan, kami bergerak menghadap ke hadapan, suatu tindakan yang dianggap sangat melulu bagi mereka kerana kami tidak tahu ke mana kami akan tiba. Kemunculan kami dalam dunia mereka adalah kejadian yang tiada dalam ingatan masa depan mereka. Kami adalah satu-satunya unsur ketidakpastian dalam alam semesta mereka yang tersusun rapi. Ini menimbulkan perasaan bercampur baur dalam diri mereka. Di satu sisi ada rasa ingin tahu. Bagi mereka, kami adalah bukti hidup bahawa wujud masa yang lain, masa lalu yang berbeza. Kami adalah kunci untuk merungkai misteri asal-usul mereka. Mereka cuba mengkaji kami, menganalisis tingkah laku dan bahasa kami demi memahami bagaimana dunia kami berfungsi. Di sisi yang lain pula, ada ketakutan. Kami mengganggu keharmonian mereka. Kami menyemai kekecohan dalam keteraturan mereka. Interaksi kami dengan dunia mereka boleh membawa kepada akibat yang tidak terjangka, menghasilkan paradoks masa. Bagaimana jika kami memberitahu mereka tentang masa lalu mereka? Adakah ia akan meruntuhkan tamadun mereka? Atau sebaliknya, memberikan mereka makna baharu? Oleh itu, mereka mendekati kami dengan penuh hati-hati. Mereka menyediakan zon khas untuk kami. Kami boleh tinggal tanpa mengganggu kelangsungan hidup mereka. Mereka berkomunikasi melalui penterjemah khusus yang mahir berfikir dalam dua aliran masa serentak. Adalah utusan dari alam lain, tetapi juga penceroboh berbahaya. Kami adalah harapan tunggal mereka untuk memahami rahsia alam semesta. Namun pada masa yang sama, ancaman terbesar terhadap kestabilan mereka. Kehadiran kami di sini memaksa mereka menghadapi persoalan falsafah utama. Bagaimana jika jalan mereka bukan satu-satunya jalan yang benar? Bagaimana jika wujudnya kebebasan memilih? Mari kita tinjau konsep keluarga dan pertalian darah. Di sini, anak bukan meneruskan keturunan, tetapi memulakannya. Anak itu dilahirkan sebagai seorang yang tua, dan ibu bapa yang lebih muda daripadanya akan menjaganya. Namun, dengan peredaran masa, dia menjadi makin muda dan kuat, manakala ibu bapanya pula menjadi semakin muda. Akan tiba saatnya apabila anak itu sebaya dengan ibu bapanya dan kemudian menjadi lebih matang dari segi perkembangan walaupun usianya masih muda. Hubungan kekeluargaan di sini adalah pertukaran peranan yang berterusan. Mula-mula, ibu bapa menjaga anak mereka yang tua. Kemudian, anak yang telah membesar, tetapi makin muda itu mula menjaga ibu bapa mereka yang kembali ke zaman kanak-kanak. Generasi tidak saling menggantikan, sebaliknya mereka bergerak menuju satu sama lain. Datuk dan nenek bukanlah leluhur tetapi keturunan. Anda dilahirkan sebelum ibu bapa anda dan anak-anak anda pula dilahirkan lebih awal daripada anda.
salah silah keluarga mereka tidak tumbuh ke atas tetapi ke bawah. Cinta antara ibu bapa dan anak juga berbeza di sini. Ia bermula dengan pemahaman yang bijak dan rasa hormat terhadap orang tua yang baru lahir dan berakhir dengan penjagaan yang lembut serta sedikit pilu terhadap ibu bapa yang telah menjadi seperti kanak-kanak. Penceraian di sini dipanggil penggabungan. Dua keluarga memutuskan bahawa pada masa hadapan mereka adalah satu, lalu mereka bersatu. Dan perkahwinan pula adalah upacara perpisahan yang gilang gemilang, di mana suami isteri memutuskan bahawa pada masa hadapan mereka tidak pernah kenal antara satu sama lain. Seluruh sistem ini mungkin nampak rumit bagi kita, tetapi ia adalah semula jadi bagi mereka. Ia diasaskan atas prinsip ketidakelakan yang sama. Anda tidak memilih keluarga anda hanya mengingatinya. Tugas anda adalah untuk menjalani sejarah keluarga ini secara terbalik dari pengakhiran menuju permulaan. Bagaimana pula dengan aspek hiburan dan masa senggang mereka? Bagaimanakah cara makhluk yang tiada lagi kejutan dalam hidup mereka menghabiskan masa? Pawagam mereka menayangkan filem secara terbalik. Penonton hadir di peringkat akhir sudah mengetahui seluruh klimaksnya dan menonton bagaimana cerita itu bergerak kembali ke titik permulaannya. Intrik bagi mereka bukan lagi apakah kesudahannya, tetapi sebaliknya, bagaimanakah semua ini bermula. Genre paling popular adalah cerita detektif, di mana pembunuhnya diketahui pada awal cerita, manakala motifnya pula diketahui pada penghujung cerita. Pementasan teater mereka juga menggunakan konsep songsangan. Pertunjukan bermula dengan pelakon menunduk hormat dan tepukan gemuruh. Mereka melakonkan babak terakhir, diikuti babak kedua terakhir, dan seterusnya sehinggalah ke permulaan. Para pelakon bukannya menghafal watak, sebaliknya mereka melupakan skrip tersebut seiring dengan pementasan. Sukan adalah pertandingan yang berasaskan anti pencapaian. Pelari di stadium bermula dari garisan penamat dan berlari ke garisan permulaan. Pemenang adalah sesiapa yang tiba paling lewat. Pemenang pula tidak berlumba untuk menghabiskan jarak paling pantas, malah sebaliknya, mereka bersaing untuk menjadi yang paling perlahan. Rekod dipegang oleh masa yang paling lambat. Permainan catur bermula dengan mat atau checkmate dan pemain secara bergilir-gilir mengembalikan buah catur ke kedudukan asal. Yang kalah ialah sesiapa yang berjaya mengembalikan semua buahnya dahulu. Semua bentuk hiburan ini hanyalah cara bagi mereka untuk menghayati masa depan yang sudah sedia maklum. Mereka tidak mencari adrenalin atau pengalaman baharu. Mereka mencari kepuasan estetik daripada melihat mekanisme masa yang berfungsi dengan sempurna. Masa senggang mereka adalah bentuk meditasi mengenai predestinasi, cara untuk meyakinkan diri sekali lagi bahawa segalanya berjalan mengikut aturan dan di dalamnya terselit keindahan serta kedamaian yang tersendiri. Mari kita bayangkan sistem pendidikan di Kronos Inversus. Ia berbeza secara drastik daripada apa yang kita fahami. Matlamatnya bukan untuk memberikan ilmu, tetapi sebaliknya untuk menghilangkannya. Seorang anak lahir sebagai orang tua yang bijak. Mereka tidak perlu diajar kerana mereka sudah tahu segalanya. Tahun-tahun awal, kehidupan mereka dipenuhi dengan proses tidak belajar di rumah, di mana ibu bapa membantu mereka melupakan konsep-konsep falsafah yang paling kompleks. Selepas itu, mereka memasuki universiti. Di sini, para profesor
yang lebih muda dan kurang berilmu daripada pelajar mereka menyampaikan kuliah yang berfungsi untuk memadamkan pengetahuan. Pelajar perlu menduduki peperiksaan di mana mereka mesti menunjukkan betapa banyak yang telah mereka lupakan. Pelajar cemerlang adalah mereka yang menyerahkan kertas kosong. Selepas universiti, mereka pergi ke college di mana mereka menghilangkan kepakaran yang luas, kemudian ke sekolah di mana mereka melupakan asas menulis, mengira dan membaca, dan akhirnya ke tadika di mana mereka mencapai tahap kejahilan yang damai. Guru di sini bukanlah sumber ilmu, tetapi penyerap ilmu. Tugas mereka adalah mewujudkan persekitaran yang membolehkan proses melupakan berlaku dengan paling berkesan. Buku teks mereka ditulis menggunakan dakwat penghilang. Setiap kali halaman dibaca, teks di atasnya akan terpadam. Perpustakaan adalah tempat di mana buku tidak dipinjamkan, tetapi diterima untuk kemudian dibersihkan atau dikosongkan semula. Keseluruhan proses ini mungkin kelihatan tidak masuk akal bagi kita, tetapi ia adalah hasil logik daripada cara dunia mereka berfungsi. Jika kehidupan adalah pergerakan daripada pengetahuan kepada kejahilan, maka pendidikan mesti membantu proses ini, bukannya menghalangnya. Mereka bukanlah minda yang tercerahkan, tetapi sekeping kertas kosong bersedia untuk kembali ke ketiadaan. Kita sentuh sedikit tentang konsep kemajuan. Bagi dunia kita, kemajuan bermaksud bergerak ke hadapan, iaitu pembangunan teknologi, pengumpulan ilmu dan peningkatan kualiti hidup. Namun, di dunia Kronos Inversus sebenarnya terbalik. Bagi mereka, kemajuan sebenar adalah kemerosotan atau regres. Tamadun mereka bergerak dari yang kompleks kepada yang lebih ringkas. Mereka masih ingat bahawa pada masa hadapan, mereka pernah wujudnya kereta terbang, kecerdasan buatan dan perjalanan antara bintang. Kini, realiti semasa mereka hanyalah dunia kereta dan komputer. Dan masa silam mereka, yang sebenarnya adalah masa depan kita, adalah zaman enjin wave dan akhirnya kembali kepada zaman kapak batu. Jurutera dan saintis, mereka tidak bekerja keras mencipta yang baharu. Sebaliknya, mereka sibuk menganalisis dan membongkar teknologi lama. Mereka membuka mekanisme yang rumit bagi memahami cara untuk mencipta sesuatu yang lebih mudah. Matlamat mereka bukan untuk merumitkan, tetapi untuk memudahkan. Kemajuan songsang ini terlihat dalam setiap aspek kehidupan. Seni bina mereka bergerak daripada bangunan pencakar langit kepada pondok usang. Bidang perubatan berubah daripada kejuruteraan genetik kepada rawatan herba tradisional. Seni pula beralih daripada simfoni yang kompleks kepada nyanyian ringkas. Zaman kegemilangan mereka bukan di hadapan, tetapi di belakang, iaitu masa depan yang jauh yang masih mereka ingat. Apa yang menanti mereka di hadapan adalah zaman primitif. Namun, mereka tidak menganggap ini sebagai tragedi. Sebaliknya, ini adalah jalan menuju keharmonian dan penyatuan dengan alam semula jadi. Mereka percaya bahawa kerumitan mencipta masalah, manakala kesederhanaan membawa kebahagiaan. Tamadun mereka tidak berhasrat menakluki alam semesta. Mereka hanya ingin larut dan sebati di dalamnya. Dalam pergerakan kembali ke pangkal ini, mereka menemui makna kewujudan mereka yang tersendiri dan unik. Bagaimana para krononaut ini melihat ruang? Adakah pergerakan masa mereka yang songsang itu mempengaruhi persepsi ruang mereka secara unik? Mungkin sekali. Jika kita menganggap ruang sebagai medan untuk maju ke hadapan dan menakluki kawasan baharu, bagi mereka ia adalah sesuatu yang perlu mereka tinggalkan
atau keluar daripadanya. Pengembaraan bagi mereka bukanlah pergerakan dari titik A ke titik B, malah sebaliknya dari B ke A. Mereka memulakan perjalanan di lokasi destinasi dan menamatkannya di tempat mereka bermula. Peta dunia mereka tidak menunjukkan lokasi semasa, tetapi menunjukkan di mana mereka akan berada pada masa depan. Mereka tidak menemukan bumi yang baharu, sebaliknya menutupnya, melenyapkan kawasan tersebut dari peta sebaik sahaja mereka meninggalkannya. Barangkali bagi mereka, ruang itu sendiri bukanlah sesuatu yang statik. Jika alam semesta mereka sedang mengecut, jarak antara objek-objek angkasa juga akan sentiasa berkurangan. Galaksi bukan bertebaran tetapi semakin merapat. Bintang-bintang di langit tidak malap, malah menjadi lebih cerah. Jarak antara semuanya semakin mengecil. Keadaan ini seharusnya menimbulkan rasa terperangkap atau klaustrofobia, perasaan seolah-olah dunia di sekeliling kita sedang diremukkan. Namun, bagi mereka ini mungkin sudah menjadi lumrah. Ia hanyalah satu lagi manifestasi hukum sejagat, hukum kembali kepada titik asal, iaitu singularity, dari mana segala-galanya pernah bermula. Angkasawan mereka tidak pergi ke planet lain, sebaliknya kembali dari planet-planet tersebut. Kapal mereka tidak berlepas dari kosmodrom, tetapi sebaliknya memulakan penerbangan dari orbit planet asing sebelum mendarat di planet asal mereka. Angkasa lepas bagi mereka bukanlah sempadan terakhir yang perlu ditakluki, sebaliknya adalah titik permulaan. Dan semua cita-cita mereka dihalakan bukan keluar tetapi ke dalam, ke arah pusat alam semesta yang semakin mengecil. Kita sentuh topik yang paling rumit dan berparadoks, sebab akibat atau causality. Dunia kita, sebab punca sentiasa mendahului akibat. Kita tekan Swiss, itu sebabnya, dan lampu menyala. Di Kronos Inversus adalah sebaliknya, akibat mendahului sebab. Lampu terpadam, akibatnya, dan selepas itu seseorang menekan Swiss. Pasu yang pecah berada di atas lantai, itu akibatnya, dan kemudian barulah seekor kucing melompat ke atas meja dan menjatuhkannya, itu sebabnya. Inilah yang dipanggil keterbalikan causality. Hidup dalam dunia seperti itu bermakna kita sentiasa melihat bagaimana dunia memperbetulkan dirinya sendiri. Anda melihat hasil akhirnya dan kemudian baru anda menyaksikan proses yang membawanya terjadi. Ini secara mutlak mengubah konsep tanggungjawab dan kebebasan memilih. Jika anda melihat rumah anda telah terbakar, anda tahu bahawa di masa lalu anda ataupun orang lain mesti menyebabkannya terbakar. Anda tidak boleh mengelak daripada melakukannya, kerana ini akan melanggar hukum causality. Ini mewujudkan dunia tanpa sebarang kebetulan. Segala yang berlaku bukan sekadar berlaku, tetapi kerana ia mempunyai akibat yang pasti di masa hadapan. Jika anda tersandung dan jatuh, itu bermakna di masa hadapan anda memang telah ditetapkan untuk terbaring di atas tanah. Ahli fizik dalam dunia, mereka tidak mencari hukum yang menerangkan bagaimana akibat datang dari sebab. Sebaliknya, mereka mencari hukum yang menerangkan bagaimana sebab datang dari akibat. Seluruh sains, falsafah dan kehidupan seharian mereka dibina atas prinsip asas ini. Mereka tidak hidup dalam dunia sebab tetapi dalam dunia matlamat. Setiap peristiwa mempunyai tujuannya di masa hadapan dan seluruh dunia bergerak ke arah memenuhi matlamat-matlamat tersebut. Ini adalah dunia teleologi total
di mana segala-galanya mempunyai takdir dan tujuannya yang tersendiri. Mari kita bayangkan seketika bagaimana rasanya jika kita mengalami emosi dalam dunia di mana masa bergerak songsang. Kegembiraan atas peristiwa baik datang sebelum ia benar-benar terjadi. Anda ketawa dahulu, kemudian baru seseorang menceritakan jenaka. Anda merasa lega dan setelah itu barulah anda menyelesaikan masalah yang sukar. Emosi sentiasa mendahului peristiwa yang menjadi puncanya. Bagaimana pula dengan kesedihan? Rasa duka cita atas kehilangan insan tersayang datang jauh sebelum kelahiran mereka. Anda meratapi seseorang yang masih hidup dan sihat walafiat. Dan apabila mereka pergi buat selamanya, anda pula merasai kegembiraan dan kedamaian. Cinta, seperti yang telah kita bincangkan, bermula dengan kepedihan, perpisahan dan berakhir dengan kebahagiaan pertemuan pertama. Rasa takut kini bukan lagi ketakutan terhadap apa yang mungkin berlaku, tetapi penantian yang penuh keresahan terhadap punca bagi sesuatu yang sudah pun terjadi. Contohnya, anda merasa sakit, kesan dan kemudian barulah anda melihat bagaimana sebiji batu menghempap anda punca. Ketakutan anda bukan ditujukan kepada batu itu, tetapi kepada penantian jatuhnya batu tersebut. Inversi emosi ini pasti menghasilkan keadaan dalaman yang sangat pelik. Perasaan anda sentiasa mendahului realiti. Anda hidup dalam deja vu yang berterusan, di mana emosi adalah spoiler kepada kehidupan anda sendiri. Mungkin dari masa ke masa, para kosmonaut telah belajar untuk menahan perasaan mereka supaya tidak merencatkan pengalaman menghayati peristiwa yang sudah diketahui, atau sebaliknya, mereka menghargai keboleh-ramalan emosi ini yang menyelamatkan mereka daripada kejutan dan menyediakan mereka untuk menghadapi sebarang liku takdir. Emosi mereka adalah dunia tanpa kejutan, tetapi mungkin juga dunia tanpa trauma yang mendalam. Mari kita renungkan tentang kehendak bebas. Adakah pengembara masa memilikinya? Dari sudut pandangan kita, jelas jawapannya tidak. Masa depan mereka sudah tertulis dalam ingatan mereka dan mustahil bagi mereka untuk menyimpang daripadanya. Mereka hanyalah boneka yang dihela oleh masa, ditarik ke belakang. Sebarang percubaan untuk bertindak berbeza daripada yang mereka ingat pasti akan gagal. Jika anda ingat bahawa esok anda akan belok kanan, anda tidak akan boleh membelok ke kiri. Ada kuasa yang tidak diketahui atau mungkin hanya logik alam semesta mereka yang akan memaksa anda membuat pilihan yang betul. Inilah yang kita panggil determinisme tegar. Tetapi bagaimana pula cara mereka melihat kehidupan mereka sendiri? Mereka menganggap diri mereka tidak bebas? Mungkin tidak. Mereka konsep kebebasan mungkin membawa makna yang sama sekali berbeza. Contohnya, kebebasan bagi mereka bukanlah kebebasan membuat pilihan, tetapi kebebasan daripada pilihan. Mereka terhindar daripada dilema yang menyakitkan tentang cara bertindak, daripada ketakutan membuat kesilapan dan daripada penyesalan terhadap keputusan yang salah. Laluan mereka jelas dan sudah tertulis. Di situlah mereka menemui ketenangan dan keharmonian. Kebebasan bagi mereka adalah peluang untuk memenuhi takdir mereka dengan setepat dan sejelas mungkin. Ia adalah peluang untuk menjadi pelakon yang sempurna dalam drama hidup mereka sendiri. Mereka mungkin berhujah bahawa kitalah dengan masa depan yang tidak diketahui dan kebebasan memilih yang sebenarnya tidak bebas. Kita menjadi hamba kepada nafsu, keraguan dan kebimbangan kita. Kita sentiasa takut tersilap
langkah. Namun, mereka bebas daripada semua itu. Mereka hanya hidup kerana tahu bahawa segala-galanya berlaku seperti yang sepatutnya. Adalah persoalan falsafah yang sangat rumit dan jawapannya bergantung pada makna yang kita berikan kepada konsep kebebasan itu sendiri. Setelah kita menyelami dunia ini dengan begitu mendalam, marilah kita renungkan pula paradoks-paradoks yang terhasil daripadanya. Yang paling terkenal ialah paradoks datuk, grandfather paradox. Jika anda kembali ke masa lalu dan membunuh datuk anda tidak mungkin dilahirkan dan akibatnya anda tidak dapat kembali ke masa lalu untuk membunuhnya. Dalam dunia yang mempunyai masa songsang atau masa terbalik, paradoks ini wujud juga, tetapi dalam bentuk yang terbalik. Kita boleh namakannya paradoks cucu. Katakanlah anda tahu anda akan mempunyai seorang cucu pada masa hadapan. Anda mengingatinya. Tetapi bagaimana jika anda memutuskan untuk tidak mahu mempunyai anak? Anda tidak boleh melakukannya kerana ia bercanggah dengan ingatan anda tentang cucu tersebut. Tetapi, apa yang menghalang anda secara fizikal? Paradoks ini diselesaikan dalam dunia mereka dengan mudah. Struktur realiti itu sendiri tidak akan membenarkan anda membuat keputusan yang bertentangan dengan masa depan yang sudah ditetapkan. Bagaimana pula dengan paradoks maklumat? Bayangkan di masa hadapan, seorang saintis mencipta mesin gerakan kekal, perpetual motion machine. Dia merekodkan skemanya. Maklumat ini bergerak ke masa lalu yang bagi mereka adalah masa hadapan kita. Saintis lain menemui skema itu dan membina enjin tersebut. Tetapi, siapakah yang menciptanya? Maklumat itu muncul entah dari mana tanpa sumber penciptaan yang asal. Paradoks inilah yang mungkin menjadi punca regresi teknologi mereka. Semua pengetahuan mereka adalah maklumat dari masa depan yang tiada penciptanya. Mereka tidak mencipta apa-apa yang baharu. Mereka hanya menghasilkan semula apa yang telah dicipta pada masa hadapan oleh entah siapa. Dunia mereka dipenuhi dengan gelung dan lingkaran logik sebegini, dan mungkin mereka sekadar belajar untuk mengabaikannya, menerimanya sebagai satu hakikat, sebagai sebahagian daripada realiti songsang mereka yang pelik itu. Kita hampir sampai ke penghujung pengembaraan mental kita. Sudah tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kronos Inversum. Kapal kita sedang bersedia untuk berlepas. Kita berdiri di tempat yang sama ketika kita tiba. Namun bagi kita, sudah banyak masa berlalu. Tetapi bagi dunia ini, tiada sedetik pun. Kita membawa pulang kenangan tentang tempat menakjubkan ini. Tetapi kita tidak meninggalkan sebarang jejak di sini. Ini kerana semua jejak kita telah wujud di sini sebelum kedatangan kita. Dan ia hilang serta-merta apabila kita muncul. Pandangan terakhir pada dunia ini, pada pokok-pokok yang menarik daunnya kembali ke dalam, pada sungai-sungai yang mengalir ke gunung, pada runtuhan yang mengingati keagungan masa depannya, pada manusia yang berjalan mengundur menuju masa silam mereka. Bukan sekadar fantasi. Ia adalah satu eksperimen pemikiran yang memaksa kita merenung perkara-perkara yang paling asas. Apakah itu masa? Apakah itu memori? Apakah itu kehidupan? Kita sudah biasa menganggap bahawa anak panah masa hanya bergerak ke satu arah. Tetapi, bagaimana jika ini hanyalah salah satu daripada kemungkinan? Bagaimana jika di suatu tempat dalam alam semesta atau di alam semesta yang lain, wujud dunia dengan undang-undang yang berbeza? Dunia di mana kematian adalah permulaan
dan ilmu pengetahuan adalah sumpahan. Dunia di mana tiada kebebasan memilih, tetapi wujud ketenangan mutlak. Analisis hipotetikal sebegini meluaskan kesedaran kita. Ia membantu kita memahami betapa rapuh dan uniknya pengalaman kita sendiri. Ia memaksa kita menghargai masa depan kita yang belum pasti, kemampuan kita untuk membuat pilihan dan peluang kita untuk mencipta serta membina sesuatu yang baharu. Akhirnya, kapal kami melayang meninggalkan permukaan planet. Planet dengan aliran masa songsang itu menjauh, mengecil dan bertukar menjadi titik cahaya. Ia kemudiannya menyerap dirinya sendiri dan lenyap sepenuhnya. Kami kembali ke dunia biasa kami, di mana masa mengalir ke hadapan. Sekali lagi kami merasakan masa hadapan terbentang di hadapan kami, penuh dengan potensi dan ketidakpastian. Kami boleh kembali merancang, berangan-angan, melakukan kesilapan dan memperbaikinya. Pengalaman yang kami kutip di dunia masa terbalik itu tidak hilang begitu sahaja. Ia mengubah persepsi kami. Kini, apabila melihat seseorang yang tua, kami dapat membayangkan dia bukan semakin pudar, tetapi sedang membuat persediaan untuk permulaan yang baharu. Apabila melihat runtuhan, kami bukan sahaja melihat masa lalu, tetapi juga potensi untuk masa hadapan. Mendengar muzik, kami mula merenung tentang keheningan dari mana ia lahir dan ke mana ia akan kembali. Kami mula memahami bahawa masa lalu, masa kini dan masa hadapan, ia bukan sekadar segmen pada garis lurus. Ia adalah konsep yang rumit dan saling berhubungan. Masa lalu kami hidup dalam memori dan membentuk masa kini. Dan masa kini kami, pilihan yang kami buat hari ini, sedang mencipta masa hadapan kami. Kami bukan sekadar pemerhati pasif seperti pengembara masa. Kami adalah pencipta aktif bagi masa kami sendiri. Dan di sinilah terletaknya tanggungjawab terbesar dan kurniaan terhebat kami. Perjalanan sudah berakhir, tetapi renungan mengenainya baru sahaja bermula. Dan mungkin melalui renungan inilah kami akan lebih memahami diri kami sendiri dan tempat kami di dalam alam semesta yang luas dan penuh misteri ini. Kapal kita sudah kembali ke titik asal. Perjalanan kita ke planet di mana masa mengalir terbalik kini telah berakhir. Kita telah menyaksikan dunia yang terbalik, di mana kematian adalah kelahiran, ilmu adalah beban, dan masa depan adalah kenangan yang tidak berubah. Kita berkenalan dengan peradaban yang hidup dalam keadaan takdir mutlak. Tiada kejutan, tiada kebebasan memilih, namun memiliki keharmoniannya yang tersendiri. Dunia ini memaksa kita melihat semula perkara yang biasa. Kasih sayang yang bermula dengan perpisahan, seni yang cenderung kepada kekosongan, dan kemajuan yang akhirnya membawa kepada kesederhanaan. Penemuan yang paling penting ialah kesedaran betapa berharganya realiti kita sendiri. Hak kita untuk tidak mengetahui masa depan, keupayaan kita untuk memilih jalan sendiri, peluang kita untuk terkejut, membuat kesilapan dan belajar. Semua ini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi adalah kurniaan yang agung. Ini bukanlah satu perjalanan ke angkasa semata-mata, tetapi lebih kepada penerokaan ke dalam lubuk kesedaran kita sendiri, ke asas pandangan kita terhadap dunia. Dan kini, semasa anda kembali ke bilik, ke katil anda sendiri, anda boleh merasakan bagaimana aliran masa yang biasa mula mendodoikan anda. Masa lalu sudah berlalu, masa depan tidak diketahui, hanya ada saat ini, saat ketenangan dan kedamaian. Biarkan imej-imej dunia aneh itu pudar, meninggalkan anda dengan rasa santai yang mendalam. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Jika perjalanan ini membantu anda berehat dan bersedia untuk tidur,
sila tekan butang suka, like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas ceramah baharu yang lain. Samam. Sekarang, saya ingin meninggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan semasa anda mula terlelap. Sekiranya anda diberi peluang untuk mengetahui seluruh masa depan anda, dari awal hingga akhir, adakah anda akan bersetuju? Tuliskan jawapan anda di ruangan komen apabila anda bangun nanti. Tetapi buat masa ini, berehatlah. Selamat malam dan semoga bermimpi indah.